Peluang untuk mengiklankan produk dan perniagaan anda di TV Selatan seperti buffet, bazar, pakaian, kuih muih dan banyak lagi. Ia bakal disaksikan lebih 50,000 pengunjung media sosial kami. Jadi apa tunggu lagi? Pakej serendah RM500. Untuk maklumat lanjut, layari laman sesawang kami www.tvselatan.com.my atau hubungi nombor yang tertera. TV Selatan, kawan awak. Buletin Selatan 17 Jun 2015. Perdana Menteri umum Bantuan Kewangan khas sempena Ramadan Aidilfitri. Rakyat Johor desak Nazri mohon maaf secara terbuka. Pemimpin masyarakat perlu kebijaksanaan luar biasa tangani cabaran. Johor bakal gubal pelan pembangunan keselamatan jalan raya negeri. Dan akhir sekali, Perdana Menteri ucap tahniah kepada kontingen Malaysia. Salam sejahtera. Bantuan khas sebanyak RM500 akan diberikan kepada penjawat grade 54 dan ke bawah bagi meringankan beban penjawat awam membuat persiapan menyambut Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri nanti. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, bantuan khas turut dinikmati lebih 700,000 pesara kerajaan yang menerima pencen dengan bayaran berjumlah RM250. Katanya kedua-dua pembayaran akan dibuat pada 25 Jun ini yang melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah RM1 bilion. Datuk Seri Najib mengumumkan perkara tersebut ketika berucap pada Majlis Perdana Perkhidmatan Awam ke-14 di Putrajaya. Beliau yang juga Menteri Kewangan turut mengumumkan kadar baharu terendah imbuhan tetap perumahan dinaikkan daripada RM180 kepada RM300 sebulan untuk pejabat awam grade 41 dan ke bawah. Manakala bagi yang mendiami kuarters dan tidak menikmati imbuhan tetap tersebut turut mendapat faedah sebanyak 25% bagi yang layak. Tambah beliau, keputusan tersebut akan berkuat kuasa mulai 1 November depan, melibatkan lebih 1.1 juta penjawat awam di seluruh negara, manakala implikasi kewangan pula ialah sebanyak RM1.04 bilion setahun. Lebih 400 badan bukan kerajaan NGO dari seluruh negeri Johor menyertai perhimpunan amal yang dianjurkan Majlis Penyelaras Gabungan NGO Negeri Johor gabung sebagai manifestasi membantah tindakan Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz. Menurut Ketua Perhubungan Perkasa Negeri Johor Rosli Osman, perhimpunan tersebut bertujuan mendesak Menteri Pelancongan dan Kebudayaan itu mengemukakan permohonan maaf secara terbuka kepada Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim kerana mengeluarkan kenyataan bersifat kasar terhadap baginda. Perhimpunan hari ini adalah perhimpunan untuk menyampaikan sokongan kita kepada Tunku Mahkota Johor di atas statementnya yang menyentuh tentang Nothing to Hide punya program. Bagi kami sebagai rakyat Johor, Tunku Mahkota Johor memberi komen secara ikhlas tentang apa yang berlaku. Tetapi ianya dibalas oleh Datuk Seri Nazri selaku Menteri Pelancongan dan juga bagi saya orang kuat di dalam kepimpinan negara mencabar beliau dengan bahasa yang agak kasar. Maka apa yang diperkatakan oleh Datuk Nazri itu tadi saya rasa tidak bersesuaian. Perhimpunan yang diberi nama Perhimpunan Menjunjung Kasih Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor itu diadakan di perkarangan Istana Bukit Serene pada petang Selasa. Lebih 2,000 rakyat Johor dan wakil NGO berkumpul secara aman bagi menunjukkan sokongan terhadap Tunku Ismail. 5 wakil NGO Negeri Johor diberi perkenan menghadap Tunku Ismail untuk menyerahkan memorandum sokongan terhadap Kesultanan Johor di Istana Bukit Serene. NGO terlibat ialah 2 wakil dari Gabung Johor, Perkasa Negeri Johor, serta wakil NGO bagi masyarakat Cina dan India. Menurut Ketua Pemuda MIC Johor, S. Deva yang mewakili masyarakat India di negeri ini, pihaknya sentiasa mendukung kepimpinan Kesultanan Johor dan akan mengekang sebarang anasir yang mencemah kedaulatan kerabat di Raja Johor. Hari ini kami berkumpul di sini tanpa fikir kaum di peringkat negeri untuk menyatakan bantahan secara terbuka kepada Datuk Nazri supaya beliau menarik balik ke semua kata-kata yang berunsur yang menjatuhkan imej Kesultanan Johor, terutamanya Tunku Mahkota Johor. Kami adalah parti komponen terdiri daripada Barisan Nasional dan kami akan sentiasa mendukung segala jenis
titik-titik kejatuhan dan kegembiraan. Tapi kami tidak akan berdiam diri sekiranya mana-mana pihak maupun pihak-pihap yang terdiri daripada kumpulan kami cuba mengeluarkan kata-kata yang menjatuhkan imej Kesultanan Melayu Negeri Johor. Sementara itu, Ketua Penerangan dan Tindakan Gabung Johor Abdullah Mak Yusof berharap agar setiap lapisan masyarakat di negara ini menghormati institusi diraja. Mahkota telah memberi perkenan kepada saya daripada Majlis Gabungan NGO Melayu Negeri Johor bersama dengan 5 orang lagi, 3 orang Melayu, seorang Cina dan seorang India, untuk menyampaikan memorandum tahan setia dan juga keprihatinan kita berkait dengan isu Datuk Seri Nazri Aziz ni. Jadi kita berharap supaya selepas ini tidak berlaku lagi mana-mana pihak, hamba rakyat daripada bawah hingga ke pemimpin yang menghina ataupun mempertikaikan tentang raja-raja kita yang termaktub di dalam perlembagaan. Pada perhimpunan tersebut, Tunku Ismail turut berkenan bertemu wakil-wakil NGO dan rakyat Johor yang hadir. Tunku Ismail turut menzahirkan perasaan terharu dan terima kasih atas sokongan yang diberikan. Ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih atas sokongan seluruh rakyat dan bangsa Johor kepada saya. Menegaskan bahawa saya akan sentiasa mempertegakkan kedaulatan negeri Johor hingga perlu demi kesejahteraan bangsa Johor dan rakyat Malaysia. Sebagaimana pesanan beliau telah mengajarkan saya bahawa saya adalah hamba rakyat Johor. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Pemimpin masyarakat memerlukan kebijaksanaan luar biasa bagi menangani cabaran dan pelbagai tuntutan masyarakat masa kini. Menurut Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, cabaran kepada negara masa kini dianggap sesuatu yang perlu dilalui oleh sesuatu negara yang sedang membangun dalam perjalanan menaikkan status menjadi negara maju. Beliau yang juga Timbalan Presiden UMNO berkata, pemimpin dan masyarakat dianjurkan bersatu untuk bersama-sama mencari penawar kepada isu-isu yang timbul. Beliau berkata demikian ketika berucap di Karnival Rumah Mampu Milik di Kompleks Sri Pekembar, Pagoh. Timbalan Perdana Menteri turut mengingatkan pemimpin masyarakat mengenai pentingnya amanah, bertanggungjawab dan tidak berlaku khianat kerana perbuatan-perbuatan itu boleh mendatangkan kemudaratan kepada pemimpin mereka. Justru itu, beliau menyeru agar masyarakat kembali kepada ajaran Islam dan memuhasabah dan menyucikan diri sempena bulan Ramadan yang bakal menjelma. Kerajaan negeri akan mengubal pelan pembangunan keselamatan Jalan Raya Negeri Johor sebelum akhir tahun ini. Pengerusi Jawatankuasa Kecil Kemajuan Bandar dan Wilayah Negeri Johor, Dato' IR Hasni Muhammad berkata pengubalan pelan tersebut akan melibatkan kerjasama dari Jabatan Keselamatan Jalan Raya Johor dan jabatan di peringkat persekutuan. Telah menjadi hasrat kerajaan untuk memastikan bahawa peruntukan daripada pengenaan VEP itu digunakan bukan hanya untuk menambah baik infrastruktur seperti menambah kawasan tapak-tapak meletak kereta atau kenderaan, melebarkan jalan-jalan utama, menyediakan kemudahan-kemudahan baru seperti ruang untuk berbasikal, untuk pejalan kaki di sekitar Bandaraya Johor Bahru. Tetapi peruntukan ataupun peruntukan yang diberi melalui pengenaan VEP ini juga kerajaan negeri ingin melihat juga kepada aspek-aspek the soft element of transportation, termasuklah kesedaran tentang keselamatan jalan raya. Beliau berkata kepada wartawan dalam sidang media selepas merasmikan program keselamatan jalan raya 2015
Sekolah-sekolah pintar UEM Sunrise Berhad di Kota Iskandar pada Selasa. Dalam sidang media yang sama, beliau turut mengulas mengenai perkembangan terkini projek Johor Bahru Singapore Rapid System RTS yang akan menempatkan terminalnya di Bukit Cagar dan Woodlands North di Singapura. Keputusan untuk lokasi di sebelah kita pun di sebelah Johor pun dah dikenal pasti di Bukit Cagar. Dan di sebelah Singapura pun dah kenal pasti di Woodlands North kan. MRT, the last MRT station. Dan saya dah difahamkan bahawa kerajaan telah memutuskan bahawa jambatan yang dibina ialah hanya untuk kereta api sahaja. Dan pada waktu ini saya difahamkan oleh IRDA bahawa pihak IRDA bersama-sama dengan pihak Singapura sedang LTA, Land Transport Agency, LTA sedang menjalankan a joint traffic study. Untuk berita selanjutnya, kita kembali selepas ini. Penggunaan baja Rail Strong dimulakan pada awal pembangunan sehingga sekarang. Saya menggunakan baja Rail Strong selama 3 tahun. Penghasilan yang tinggi, hasilnya bertambah baik. Pilihlah baja biokimia Rail Strong hari ini. Tip-tip jimat air ini dibawakan oleh Syarikat Air Johor dan TV Selatan. Kembali semula, 14 perkhidmatan tren ulang-alik dari Johor Bahru ke Woodlands Singapura bermula 1 Julai ini mendapat maklum balas positif daripada pengguna perkhidmatan awam, khususnya rakyat di negeri Johor. Rata-rata pengguna bersetuju dengan perkhidmatan yang ditawarkan kerajaan negeri melalui Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB bagi mengelakkan kesesakan di samping menjimatkan kos perjalanan. Tinjauan wartawan TV Selatan di JB Central sempat mendapatkan reaksi beberapa pengguna yang kerap ulang-alik dari Johor Bahru ke Singapura menggunakan perkhidmatan awam. Mereka berpendapat perkhidmatan tren yang disediakan KTMB dapat mengurangkan kesesakan di tambak Johor serta tambah yang berpatutan RM5 sehala dari stesen JB Central manakala $5 Singapura dari stesen Woodlands. Okey, murah lah dia untuk masyarakat juga, rakyat juga. Terus kalau naik bas pun mahal kan, daripada naik train murah sebab dia RM5. So kalau bagi kita orang okey lah untuk tu. Macam kita ni dah tua ni kan lagi senang lah kan. Beli tiket kat sana, kemudahan sebab kita tinggal daerah situ kan, daerah Ulang, jadi senang lah. Senior Assistant Commissioner SAC Kamarul Zaman Mamat 51 tahun dilantik sebagai Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Johor yang baru berkuat kuasa semalam. Bekas Ketua Polis Daerah Kelang Selatan itu mengambil alih tugas tersebut daripada Datuk Asnan Hassan yang dinaikkan pangkat sebagai Timbalan Ketua Polis Perak. Majlis serah terima tugas antara Kamarul Zaman dan Hasnan disaksikan Ketua Polis Johor Datuk Rusli Ahmad di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Johor. Pada majlis sama turut menyaksikan pelantikan SAC Zamani Hamdan 56 tahun sebagai Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Johor JPJKK yang baru menggantikan SAC Nur Azizan Anan yang bersara April lepas. Sementara itu, Datuk Rusli dalam ucapannya berkata beliau percaya pemilihan ketua-ketua jabatan dan ketua polis daerah yang baru itu adalah tepat berdasarkan latar belakang, kerjaya dan pengalaman yang dimiliki masing-masing.
3 maut termasuk seorang jururawat dalam nahas jalan raya yang berlaku di kilometer 42.2 Jalan Johor Bahru Mersing pada pagi hari ini. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Superintenden Rahmat Osman berkata, kemalangan berlaku kira-kira pukul 5 pagi apabila kereta terbabit yang datang dari arah Mersing menuju Johor Bahru dipercayai hilang kawalan sebelum bertembung dengan sebuah lori yang datang dari arah bertentangan. Mangsa dikatakan dalam perjalanan pulang dari pantai timur menuju Johor Bahru. Mangsa yang terkobat adalah jururawat tersebut, Rohayu Abbas 29 tahun yang memandu kereta berkenaan serta penumpangnya Abdullah Suhaimi Abdul Rahman 30 tahun dan Rukiah Abu Bakar 52 tahun. Sementara itu, pemandu lori tersebut hanya cedera ringan. Sebuah rumah milik pekerja restoran seafood hangus terbakar. Lalu kejadian yang berlaku di Jalan Besar Kampung Gunung Lambak 2 Keluang hari ini. Ketua Balai Bomba Keluang dan Penolong Kanan Penguatkuasa Bomba, Akub Siddiq berkata, 2 jentera bomba dikerah ke tempat kejadian selepas menerima panggilan kecemasan pada pukul 9.16 pagi. Usaha memadamkan kebakaran selesai pada pukul 11.12 pagi melibatkan 12 anggota bomba. Menurut beliau, ketika kejadian penghuni tiada di rumah dan tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan. Beliau turut menafikan kabar angin kebakaran berkenaan turut menyebabkan kematian. Punca kebakaran masih belum diketahui dan siasatan sedang dijalankan oleh unit forensik Jabatan Bomba dan Penyelamat. Seterusnya, kita bersama Raden Azwar dalam Arena Selatan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengucapkan tahniah dan syabas kepada atlet Malaysia di atas kejayaan meraih 186 pingat dengan membawa pulang 62 pingat emas, 58 perak, 66 gangsa pada Sukan SEA 2015 di Singapura. Menerusi catatan di laman Facebooknya, beliau berkata pencapaian kali ini lebih baik daripada Sukan SEA 2011 di Indonesia dengan pungutan 59 emas dan Sukan SEA 2013 di Myanmar dengan 43 emas. Kejayaan kontingen negara pada Tamasya Sukan SEA di Singapura itu merupakan pencapaian kedua terbaik di luar Kuala Lumpur selepas edisi 2007 di Korat, Thailand yang menyaksikan Malaysia meraih 68 pingat emas. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Khairy Jamaluddin memberi bayangan awal hampir sebahagian besar acara yang bakal dipertandingkan pada Sukan SEA 2017 yang dihoskan Malaysia akan berlangsung di Kuala Lumpur. Beliau berkata Sabah dan Sarawak juga akan turut terlibat dalam penganjuran Tamasya Sukan Dwi Tahunan kali ke-29 itu yang bakal melibatkan 36 acara sukan. Skuad Harimau Malaya dibelasak 6-0 oleh Palestin pada perlawanan kumpulan A pada kempen kelayakan Piala Dunia 2018 di Stadium Nasional Bukit Jalil Selasa malam. Percaturan yang dirangka Ketua Jurulatih Kebangsaan Dollah Saleh ternyata tidak menjadi untuk menyekat semangat luar biasa yang dimiliki pasukan dari negara bergolak itu. Walaupun membariskan pemain muda serta baru, anak buah Abdul Nasir Barakat dilihat menguasai keseluruhan babak perlawanan yang gagal disekat oleh barisan pemain Malaysia. Malaysia bakal berdepan dengan Emirat Arab Bersatu UAE pada 3 September depan. Sekian untuk edisi Buletin Selatan. Salam Takzim.